Kata mereka, masih ada masa. Namun hari demi hari, cuaca kian berubah. Banjir semakin kerap dan kemarau hadir tanpa diduga. Jelaslah, perubahan iklim sudah nyata di hadapan kita. Kesan ini terlalu perit untuk ditanggung. Rezeki terjejas, kehidupan terganggu dan kita tertanya, masih adakah harapan untuk semua? Di sinilah kami turut merasai kepayahan mereka. Sebagai sebuah institusi agama, setiap bantuan yang dihulurkan bukan sekadar tanggungjawab, tetapi sebuah amanah. Amanah yang dilaksanakan dengan penuh ketelusan dan kesungguhan. Inilah Lembaga Zakat Selangor, di mana setiap amanah dizahirkan melalui tindakan tanpa meminggirkan insan-insan yang memerlukan. Sejak ditubuhkan pada tahun 1994, Lembaga Zakat Selangor telah menjadi sebuah institusi yang dipercayai, komited membentuk impak sosial melalui kutipan dan agihan zakat yang berterusan kepada asnaf di Selangor, selaras dengan prinsip syariah dan tadbir urus yang baik. Komitmen kami terus diperkukuhkan apabila strategi kelestarian alam sekitar diselaraskan ke dalam setiap inisiatif sosial dan tadbir urus organisasi. Selaras dengan matlamat pembangunan mampan dan makasid syariah, kami membentuk rangka kerja dan hala tuju kelestarian dengan 4 tema utama. Meningkatkan kualiti hidup komuniti asnaf, menjunjung amanah dan integriti melalui pematuhan syariah, membangunkan warga kerja Lembaga Zakat Selangor, serta melindungi alam sekitar yang kita kongsi bersama. Usaha kecil yang kami lakukan ini adalah untuk asnaf yang kami santuni serta setiap insan dan generasi mendatang. InsyaAllah, dengan berbekalkan doa dan usaha yang berterusan, ini akan menyalakan inspirasi setiap insan untuk bersama menuju ke masa depan yang lebih lestari. Bermula dari rumah-rumah asnaf, nilai kelestarian mekar tumbuh menjadi amalan harian, mendidik diri dan keluarga dalam mengurus sumber dengan bijak agar apa yang dimiliki hari ini kekal subur untuk generasi akan datang. Dalam setiap gerak kerja kami, nilai ini juga disebarkan kepada ejen, para pembekal dan pemberi perkhidmatan kami, membawa misi kelestarian, menyebarkan kebaikan dan mencetuskan perubahan. Dan sebagai amil, nilai-nilai ini bukan sekadar ungkapan, malah tersemat kukuh dalam hati dan setiap langkah kami. Kelestarian dibawa pada setiap peringkat, bermula daripada visi dan misi. Kami zahirkan melalui tindakan dan komitmen demi membina perubahan yang berkekalan. Kelestarian menjadi nadi penggerak kepada usaha kami dalam memberi perkhidmatan kepada umat Islam dengan penuh integriti dan profesionalisme dalam urusan kutipan zakat dan agihan zakat. Kami memastikan struktur agihan untuk asnaf yang menyeluruh disampaikan melalui pelbagai jenis bantuan, melangkaui keperluan asas, memberikan sinar harapan bagi kelangsungan hidup. Sokongan kami merentas setiap peringkat usia. Lembaga Zakat Selangor membantu menyediakan peluang kepada anak-anak asnaf yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan pendidikan hingga ke peringkat pengajian tinggi agar mereka dapat mengejar impian dan mengubah nasib keluarga. Bagi warga emas khususnya, Lembaga Zakat Selangor memberikan perkhidmatan menerusi khidmat penjagaan dan pemulihan yang berterusan. Dan buat mualaf, kami membuka pintu harapan, membimbing serta memupuk perjalanan mereka agar terus kuat melangkah mengharungi kehidupan baharu sebagai seorang Muslim.
Di bawah projek agroekonomi Asnaf, ilmu dan kemahiran yang dipelajari dimanfaatkan sebaiknya demi membebaskan keluarga Asnaf dari belenggu kemiskinan dan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Bantuan dari Lembaga Zakat Selangor menjadi cahaya harapan yang mengubah hidup saya dan juga keluarga. Dengan bantuan Lembaga Zakat Selangor, saya dapat fokus pada pelajaran tanpa rasa rendah diri atau bimbang tentang keperluan asas. Ia membuka jalan untuk saya melanjutkan pelajaran dan membina keyakinan. Dan hari ini, apabila saya berdiri sebagai seorang pengacara, saya tahu kejayaan ini lahir daripada manfaat zakat yang penuh dengan berkat. Tiada yang lebih membahagiakan bagi kami apabila melihat keluarga Asnaf berjaya keluar dari kepompong kemiskinan. Kami di Lembaga Zakat Selangor terus memperkukuhkan komitmen dalam tadbir urus kami selaras dengan piawaian serta standard global. Harapan kami agar usaha ini memperkukuh kepercayaan, menyalakan inspirasi serta mendorong semua pihak untuk berganding bahu ke arah masa depan lestari. Berkat usaha, amanah dan keikhlasan yang berterusan, pengiktirafan telah diraih merentasi sempadan, meningkatkan lagi semangat kami untuk bergerak lebih jauh. Di setiap langkah yang disusun, komitmen kami terhadap pemeliharaan alam sekitar akan terus diperkasakan. Daripada pengurusan air dan sisa yang lebih berkesan, sehinggalah kepada penggunaan tenaga hijau dan logistik rendah karbon. Langkah demi langkah, kami maju untuk kekal di atas landasan kelestarian masa hadapan. Dan perjalanan di atas landasan ini akan turut dipertekadkan bersama-sama Asnaf, pembekal serta rakan kerjasama, semua ke arah impak perubahan yang lebih lestari. Setiap tindakan adalah cerminan aspirasi kami, memupuk nilai kelestarian, membangunkan keupayaan serta terus kekal sebagai sebuah organisasi yang menyuburkan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat. Inilah perjuangan kami, ikrar kami dan legasi kami meningkatkan taraf hidup serta memelihara alam yang kita kongsi bersama. Lembaga Zakat Selangor ke arah masa depan lestari.